Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah video ni Muallim terpaksa buat disebabkan dah banyak kali Muallim tak dapat masuk kelas untuk ajar subjek fiqah, di mana Muallim terpaksa, macam mana antum semua tahulah, Muallim selalu kena keluar untuk hantar murid dan sebagainya. So ini satu video mengenai tajuk kita yang terakhir, iaitu tajuk Haji dan Umrah. Dan untuk hari ini ataupun untuk video yang ini, Muallim nak menceritakan ataupun berkongsi ataupun mengajar pada antum semua tentang tajuk umrah. Okay, kita masuk dulu kepada tajuk umrah. So ini tajuk kita pada video kali inilah. Okay, kita tengok kepada pengertian umrah. Okay. So basically bila bercerita tentang pengertian, ini antum kena hafal dan kena tahu. Okay. Sebaik-baiknya hafal penuh, supaya kalau soalan dia 2 markah, antum dapat 2 markah. Tak adalah antum dapat 1 markah ataupun 0 markah lagi teruklah. Okay. So pengertian umrah ialah yang pertama, ni penting, menziarahi ke mana? Ke Baitullah, kerana mengerjakan tawaf dan sa'i. So ini poin penting, menziarahi ke Baitullah untuk apa? Untuk mengerjakan tawaf dan sa'i. Okay, itu pengertian kepada umrah. Okay, kita masuk kepada hukum umrah. Hukum umrah ialah fardu ain, wajib ke atas semua orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Okay, umrah ada 2 jenis. Okay, umrah ada 2 jenis. Yang pertama, umrah wajib, dan yang kedua, umrah sunat. Okay, wajib ni bila? Okay, wajib ni dilakukan semasa mengerjakan haji. So tu wajib lah. So bulan-bulan haji, Zulkaidah, Zulhijjah, so itu kita wajib untuk membuat umrah. So umrah sunat tu bila pula? Okay, umrah sunat ini selain daripada musim haji, bulan Syawal, bulan Ramadan, Muharram, Safar dan sebagainya itu, kecuali Zulkaidah, Zulhijjah, itu dikategorikan sebagai umrah sunat. So ingat ada 2, umrah ada 2, sunat dan wajib. Okay? Okay. Sambung lagi. Boleh? Okay, kita masuk kepada rukun umrah. So bila bercakap tentang rukun, wajib buat. Tak buat salah satu, tak sah kita punya umrah kita. Okay, yang pertama, mana tukar jap warna oranye lah. Nampak tak? Tak nampak kot. Warna biru. Okay, pertama, ihram disertakan dengan niat. So niat ni penting. Okay, kita kena baca niat sekali semasa untuk mengerjakan umrah. Yang kedua, tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Tak buat 7 kali, tak sah. Okay, so ini Kaabah, contoh ni Kaabah. Kaabah, so antum tawaf lah. Kalau siapa yang tak pergi olahraga, antum dah buat simulasi tawaf dengan Ustazah Ismatul Rahmah. Okay, dekat Dewan. Dekat luar sana lah kan. Okay, so itu simulasi untuk tawaf. So, kita akan keliling Kaabah, di mana Kaabah tu berada di sebelah bahu kiri kita. Okay, sebelah bahu kiri. So kita akan keliling sebanyak 7 kali. Kurang tak sah, lebih pun tak sah. 7 kali. Okay, yang ketiga, berjalan sa'i. Yang ketiga, sa'i itu berjalan ulang-alik di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Okay, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. So lebih kurang dalam bangunan, okay, lebih kurang daripada Sofa ke Marwah tu lebih kurang dalam 500 meter. Okay, so pergi balik kita akan berlari-lari anak. Siapa yang mampu akan berlari-lari anak sejauh 3.5 km. Lagi jauh daripada Antum Muntah Desa. Antum Muntah Desa hanya 2.6 km, tapi bila membuat ibadah sa'i
Daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, ulang alik sebanyak 7 kali juga, sebanyak 7 kali, sejauh 3.5 kilometer. Okey, kita masuk yang keempat. Okey, bercukur atau menggunting rambut. Ini wajib. Cukur cukur sunat, tapi kena juga gunting. Contohlah, kalau tuan tak nak cukur macam alim, terlalu licin, boleh ambil 3 helai rambut, gunting. Ni untuk perempuan ya. Untuk perempuan kita ambil 3 helai rambut, gunting. Tapi untuk lelaki, afdalnya, sebaik-baiknya perlu untuk cukur. Macam ni. Licin baiknya. Okey. Yang terakhir, rukun umrah, iaitu tertib. Wajib mengikut susunan yang betul. So wajib, kita tak boleh tiba-tiba kita buat tawaf dulu, ataupun tiba-tiba kita buat sa'i dulu, tak boleh. Dan ataupun tiba-tiba dah niat saja aku buat umrah kerana Allah Ta'ala, tiba terus cukur rambut, tak boleh. So kena ikut susunan. Niat ihram, niat umrah bersama ihram, lepas tu tawaf keliling pada Kaabah sebanyak 7 kali, lepas tu sa'i daripada berlari-lari anak daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, bercukur, dan lepas tu selesailah. Okey, ini untuk ibadah umrah. So 5 ni kena buat ikut turutan. Okey, ni pun ada beritahu. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey. Afdal untuk mencukur ke semua bagi lelaki. Okey, so tu afdal. Banyak lagi pahala lah daripada antum sekadar cukur gunting 3 helai. Ini tak termasuk untuk perempuan. Okey, untuk lelaki sahaja. Dan ini best. Kalau dah botak macam Mualim ni, nak gunting pun tak ada rambut, nak cukur pun tak ada rambut. So nak buat macam mana? Okey, pisau cukur tu yang dia kata disunatkan untuk melalukan mata pisau cukur di kepalanya. Cukur tu kan, kita lalukan je lah. Ni dah kosong, dah tak ada apa-apa ni kan. Kita lalukan je lah pisau cukur tu ke kepala kita. Dah macam tu saja. Mudah, easy. Okay? Siapa nak mudah, botak semalim, settle. Pisau cukur lalu je. Okay? Okay, ini dalil. Inna Safa wal Marwa min sya'ah. Ia adalah sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar pada agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk yang seterusnya. Itu cara mengerjakan umrah. Okey, yang pertama mesti memakai ihram. Ihram ni ialah apa? Ihram ialah pakaian tidak berjahit. Pertama, tak boleh berjahit, yang dipakai oleh kaum lelaki semasa umrah. Orang lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Okey, pakaian umrah lelaki macam dalam gambar tu. Okey, pakai kain, ada 2 kain, kain di bawah untuk tutupkan daripada perut ke bawah, dan satu lagi kain tutup badan. Okey, boleh juga untuk kita buka kain tu untuk kita tunjukkan dada, bahu kita belah kanan untuk lelaki. So sadar tu sedap lah tunjukkan bicep kan. Okey, tu kalau lelaki. Okey, kalau perempuan macam mana? Perempuan diwajibkan memakai pakaian berjahit. Okay, perempuan wajib. Lelaki tak boleh. Perempuan wajib pakai pakaian berjahit dan menutup semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. So kalau untuk perempuan boleh pakai kain telekung. Okey, telekung lah. Lelaki saja special tak boleh pakai berjahit. Spender tak boleh pakai. No. Cakap siap-siap. Tak pakai pakaian berjahit tak boleh ni. Memang lelaki hanya kain, dia ada 2 kain. Kain tu pun tak ada jahitan untuk tutup pusat kita ke bawah dan untuk tutup badan kita, dan boleh buka untuk ni bahu belah kanan kita. Ni untuk lelaki. Perempuan kena pakai pakaian berjahit, pakai telekung lah. Okey, kedua, kita masuk pada niat. So niat wajib lah, kita kena niat lah. Kalau tidak, tak jadilah kita punya umrah kita.
Okay, niat ihram boleh dilakukan baik saja selesai solat sunat ihram dan sebelum melintasi mikot. Mikot tu apa nanti kita akan cerita. So okay, ini dia punya niat dia, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. So tadi pakai pakaian ihram pertama, kedua niat ihram. Okay, ini kita cerita pasal mikot. Niat ihram, ketiga, niat ihram di mikot makani. Selepas kita dah pakai pakaian ihram dan niat, kita kena niat kat mana ni? Niat kita, okay, kalau tengok kat gambar ni, ada warna merah dan warna hijau. Okay. Warna hijau ialah niat untuk mikot umrah. Warna merah tu untuk kita niat haji. Okay. So kalau warna hijau, kita hanya perlu pergi ke Ja'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. Okay, so kita pergi salah satu daripada 3 tempat ni, Ja'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. So kita niat kat situ, barulah kita boleh melaksanakan ibadah umrah. Okay, ini yang ketiga. Yang keempat, okay, lepas kita dah pakai pakaian ihram, niat dan kita niat dekat mikot makani tu, kat mana-mana lah sama ada antara 3 tu, kita sambil perjalanan daripada tempat mikot tu nak ke Kaabah, so kita boleh talbiyah, kita sebut talbiyah. Okay, talbiyah ni apa dia? Biasalah antum dengar kalau musim haji, antum biasa akan dengar, iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lah. So ulang talbiyah ni, diulang-ulang baca sepanjang perjalanan daripada mikot kita pergi tu ke Kaabah. Okay, kalau tengok, kita ulang tengok sikit kat mikot tu ada tulis berapa kilometer. Okay, kalau Ja'ranah ni 22 kilometer ke Kaabah. Jauh 22 kilometer macam sini kita nak pergi BP Mall. Okay, kalau Tan'im 5 kilometer dan Hudaybiyah 29 kilometer. Macam sini pergi ke dataran Batu Pahat. Jauh. So kalau masa macam Mualim pergi umrah dulu, memang Mualim niat mikot dekat Tan'im lah. Dekat sikit, tak ada lah, jauh sangat. Okay. Hotel Mualim pun dekat dengan Kaabah, dengan Mekah. So Mualim terpaksa pergi, bukan terpaksa lah, Mualim naik teksi pergi ke Tan'im, niat mikot kat situ, niat umrah. So daripada Tan'im tu barulah ke Mekah, ke Kaabah untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah tadilah, tawaf sa'i tu. Okay, tadi yang keempat tu, sambil kita dalam perjalanan tu kita talbiyah banyak kali. Tak perlulah nak, sekarang ni musim handphone kan, musim semua ada handphone, ada internet. Tak perlulah sambil dalam perjalanan tu ngalih tengok TikTok lah, tengok Facebook lah, tak perlu. So sambil dalam perjalanan tu sebut talbiyah tu, ulang-ulang baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lah. Ulang lagi, labbaik Allah, sampai kita sampai ke Mekah. Okay, lepas kita dah sampai, yang seterusnya kita kena buat tawaf. Okay, tawaf ni tadi kita dah cerita, tawaf kita akan buat sebanyak 7 pusingan mengelilingi Kaabah. Itu kelima. Keenam, okay, sa'i. Sa'i macam Mualim cerita tadi, kita akan ulang alik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. So kalau tengok gambar tu, itu gambaran, bukan gambaran, maksudnya keadaan sebenar suatu tawaf, suatu sa'i daripada Bukit Sofa ke Marwah. Memang dalam tu dalam keadaan beraircon, tak ada cahaya matahari, okay, sangat-sangat selesa lah. Cumanya lantai dia sejuk. Lantai dia sangat sejuk. Okay, so orang lelaki memang kena kaki ayam lah. Kan tak boleh pakai berjahit. Kena berkaki ayam, berlayar anak sejauh 3.5 kilometer. Okay, so jangan risau.
tak panas. Sejuk je dalam tu. Cuma waktu tawaf ni pun dah ada beberapa tempat lah. Maksudnya kalau dekat dengan Kaabah hitam tu memang akan panas lah. Tapi boleh juga tawaf di dalam bangunan. Tapi tawaf dalam bangunan sangat jauh. Sebab apa? Kalau dekat dengan Kaabah tu, kita pusing tu satu pusingan dalam 100 ke 200 meter. So 7 pusingan dalam berapa km je lah, 1.5 ataupun 2 km. Tapi untuk yang tak tahan panas, tak nak berebut dekat bawah tu, dia ada solusi lain dalam bangunan. Tapi satu pusingan 1 kilometer. Satu pusingan 1 kilometer, darat 7 kilometer. Sebab tu kalau orang pakcik-pakcik, makcik-makcik yang tua tak larat, dia ada disediakan kereta, kereta yang dia orang boleh drive, bukan kereta lah, maksudnya macam nak kata wheelchair pun bukan, sebab dia macam macam kereta ni, kereta yang kat golf tu, macam kereta kat golf. So dia orang naik tu, so boleh sing lah, sambil pusing tu boleh zikir, selawat, talbiah banyak kali pun tak ada masalah. Pusing lah sebanyak 7 kilometer. Dan akhir sekali, selesai kita buat tawaf, selesai kita buat sa'i, kita bercukur. Lelaki ini sebaiknya. Dan perempuan 3 helai rambut. Ambil 3 helai, gunting, tak ada masalah. Yang terakhir, tertib. Setakat ni dan video ni dah 17 minit dah. Kita ada satu lagi sebelum kita selesai, iaitu larangan semasa ihram. Ada perkara-perkara yang kita tak boleh buat semasa ihram, semasa kita pakai pakaian ihram. Apa dia? Pertama, memakai bau-bauan atau menyedutnya ke dalam hidung. No minyak wangi. Tak dibenarkan untuk memakai minyak wangi. Bedak wangi pun tak boleh. No. Tidak dibenarkan sesekali untuk memakai minyak wangi, bedak wangi, apa yang wangi-wangi tak boleh pakai. Melainkan sabun kita dah mandi, kita mandi sebelum kita nak pakai pakaian ihram tu, mandi pakai sabun tu okey. Tapi lepas tu kita pakai minyak wangi, kita sedut dia, tak dibenarkan. Yang kedua, memakai minyak rambut pada kepala ataupun janggut. Untuk lelaki lah, pakai minyak rambut, apa-apalah minyak rambut, minyak zaitun ke apa, tak boleh. Kat janggut pun tak boleh. Nak bagi berkilat kan, ni dah berkilat macam mana, ni dah berkilat, nak bagi berkilat sini lah, tak boleh. Tak dibenarkan untuk pakai minyak rambut. Ketiga, menanggalkan rambut atau mana-mana bulu dekat anggota badan. Rambut, ni bulu hidung yang terkeluar ni, tarik, boleh. Ni, janggut, tarik. Bulu tangan, tarik. Bulu ketiak ni, tarik. Tak boleh. Dilarang untuk buat. Kalau buat apa? Dosa. So, larangan ni tak boleh dibuat. Bila larangan, tak boleh dibuat. Tak ada. Sajalah nak tarik. Bulu hidung, alamak, bulu hidung terkeluar pula ni, macam mana ni? Takkan nak tolong masuk kan? Tarik lah keluar. Tak boleh. Tak dibenarkan. Potong kuku. Dah pakai pakaian ihram, tak boleh potong kuku. Biar je lah. Habis selesaikan kita punya umrah tu, baru boleh untuk potong kuku. Yang seterusnya, menebang pokok atau mencabut pokok atau tumbuhan di tanah haram. So ini pun sama. Tak boleh sekali kita tebang pun, cabut pun tak boleh, apatah lagi tebang. So kita kan perjalanan ada mikot kita kan, mikot Tanim, Hudaibiyah ke, Jakrana ke. Yang perjalanan tu kita contoh ada part kita jalan kaki kan. Contoh naik taksi dari Tanim tu dah sampai ke depan, sebelum pintu masuk tu ada kena jalan lagi lah, tak adalah terus dapat masuk Mekah kan. Tiba-tiba jumpa pokok ataupun jumpa rumput atau cabut. So tak boleh. Dilarang sama sekali.
Okey, yang seterusnya, memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan. So, tu pertamalah, membunuh haiwan atau memburu haiwan. Sebab apa dia kata kat sini ada memburu kan? Sebab waktu dulu, zaman Nabi, memang ada haiwan lah sekeliling kan. Kalau kita tengok keadaan sekarang ni, tak adalah haiwan dekat-dekat Mekah tu. So, bila waktu zaman Nabi, memang ada haiwan di sekitar Mekah yang macam biawak pasir kan boleh makan kan. So sahabat-sahabat boleh makan. So mereka tak boleh nak membunuh biawak pasir tu untuk makan sementara nak menuju ke Mekah untuk membuat ibadah umrah. Okey, yang seterusnya bersetubuh ini untuk suami isteri saja. Ini bersama bercium, berpelukan atau apa saja yang boleh menaikkan syahwat. Menaikkan syahwat ni ini bahasa mudahnya ialah suami dan isteri bersama. So cium ke apa ke yang menyebabkan naik syahwat tu tak dibenarkan. Tak boleh dibuat sama sekali. Bersetubuh bersama. Last sekali. Akad nikah sama ada ijab kabul untuk diri sendiri ataupun mewakili orang lain. Basically tak adalah berlaku. Mungkin zaman Nabi ada yang berlaku lah kan. Orang dua ni daripada Mikot Tanim ke Mikot Jarana ni jalan-jalan. Macam dia orang naik unta jalan naik kuda. Jauh perjalanan tu. Tiba-tiba terjumpa orang lelaki kan, terjumpa, insya-Allah cantiknya akhwat tu, wanita tu. Kahwin lah kan. Tiba-tiba nak kahwin waktu tu. So tak boleh. Dilarang sama sekali. Tak dibenarkan. Okay, so ini ada special, ada larangan untuk lelaki saja. Tadi atas tu larangan untuk semua, lelaki dan perempuan. So bawah ni larangan untuk lelaki saja. Iaitu apa? Menutup kepala atau sebahagian daripada sepertinya, atau apa? Seperti memakai songkok ataupun serban. So kena open air. Kopiah tak boleh pakai, kopi ke serban, topi, serban tak boleh pakai. Okay. Biar free hair. Biar open. Jangan nak tutup-tutup lah. Contohlah kalau ada yang kata, "Mak, rambut saya ni dah berlubang sana, berlubang sini, ada yang tak ada rambut." Tak apa, biar saja, buka saja. Jangan malu-malu. Yang terakhir untuk lelaki, memakai pakaian bersarung sama ada berjahit atau sebagainya seperti seluar, baju kemeja dan sarung kaki. So tak dibenarkan lah. Stokin tak boleh. Stokin kaki, baju macam tadi mana kata boxer ke spender ke tak dibenarkan, tak boleh pakai. Biar je lah pakai pakaian ihram tu yang kain tutup bawah dan tutup atas saja. Dan ni untuk perempuan, memakai stokin tangan, hand sock. Stokin kaki tak ada masalah, pakai hand sock tak boleh. Memakai sarung tangan, bukan hand sock ni, sarung tangan ni yang macam sarung tangan yang boleh tutup tangan ni, menutup sampai belakang. Hand sock okey, boleh pakai, tak masalah, yang tutup sampai sini. Yang sarung tangan tu tak boleh pakai. Antum masa antum semua tahulah, yang banyak lagi tahulah, sarung tangan yang biasa ada, boleh pernah nampak yang sarung tangan yang tutup semua tangan sampai siku tu, kedua-dua belah, itu tak boleh pakai. Tapi hand sock yang sampai kita yang tutup sampai sini, itu boleh, tak ada masalah. InsyaAllah alhamdulillah sampai di sini saja penerangan muallim tentang tajuk umrah. So muallim harap antum semua fahamlah dengan video yang agak pendek, hanya 20 lebih minit, 25 minit saja. Dan kalau tak faham, kita akan berjumpa lagi dalam kelas. Waktu tu antum boleh tanyalah apa-apa persoalan. Dan muallim harap antum fokus ni daripada awal sampai habis video ni, insyaAllah. InsyaAllah itu saja. Kita jumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.